Nama saya Taufik Izzuddin bin Khairul Anwar. Saya daripada kelas E11. Hari ini saya akan buat satu analisis berkaitan satu puisi saya, iaitu Ke Makam Bonda. Jadi hari ini saya akan menggunakan pengucapan awam, berpidato. Baiklah, saya akan mulakan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Yang dihormati pengerusi majlis, barisan pensyarah yang saya muliakan, serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah rahmatnya kita dapat diberikan kesempatan untuk bersama-sama dalam sesi ilmiah pada hari ini. Hadirin sekalian, pernahkah kita terfikir apakah yang akan kita rasakan apabila kehilangan insan yang paling kita sayangi dalam hidup? Apakah yang akan kita lakukan? Cuba hadirin sekalian fikirkan, apabila kita hanya mampu berbicara tetapi tidak lagi didengari. Hadirin sekalian, apakah yang tinggal selain kenangan dan penyesalan? Persoalan-persoalan ini yang akan kita angkat dalam sebuah puisi yang cukup menyentuh jiwa, iaitu Ke Makam Bonda, iaitu dari karya Usman Awang. Baiklah, kita mulakan dengan pengenalan karya kita dan kepentingan kritikan sastra. Hadirin yang dihormati, puisi ini bukan sekadar luahan perasaan seorang anak terhadap ibunya yang telah pergi, tetapi ia merupakan satu manifestasi emosi manusia yang paling tulus, iaitu kasih sayang, kerinduan dan kehilangan. Dalam dunia sastra, kita tidak hanya membaca untuk menikmati, tetapi juga untuk memahami, menilai dan mengkritik. Di sinilah pentingnya kritikan sastra. Kritikan sastra dapat membantu kita memahami maksud tersirat. Selain itu, dapat menilai kekuatan dan kelemahan karya tersebut. Seterusnya, dapat menghayati nilai yang terkandung dalam karya. Dalam konteks ini, kita menggunakan 6 asas kritikan sastra, iaitu sanjungan, teguran, saranan, pendekatan, penganalisian dan penilaian. Semuanya ada 6 kritikan sastra. Baiklah, kita mulakan dengan sinopsis puisi yang kita hendak bahas, iaitu Ke Makam Bonda. Puisi Ke Makam Bonda, dia mengisahkan tentang seorang anak yang menziarahi makam ibunya yang telah
meninggal dunia. Dalam kunjungan tersebut, penyair dia dapat meluahkan perasaan rindu, sedih dan kehilangan yang amat mendalam terhadap insan yang sangat disayanginya itu. Penyair dapat menggambarkan dirinya berdiri di hadapan pusara ibunya dalam suasana yang sunyi dan hening. Keadaan ini menambahkan lagi rasa pilu kerana ibu yang dahulu sentiasa berada di sisi kini telah tiada. Walaupun jasad ibunya telah kembali ke tanah, kenangan bersama ibu masih segar dalam ingatan penyair. Kalau kita tengok sepanjang puisi, penyair mengenang kembali kasih sayang dan pengorbanan ibunya yang tidak ternilai. Ibu digambarkan sebagai seorang insan yang penuh dengan kasih, sentiasa memberi tanpa mengharapkan balasan, serta menjadi tempat bergantung dalam kehidupan. Kehilangan ibu menyebabkan penyair merasakan kekosongan yang sukar diisi. Selain itu, puisi ini juga menggambarkan perasaan penyesalan yang mungkin wujud dalam diri anak. Hal ini dikatakan demikian kerana tidak dapat membalas jasa dan pengorbanan ibu sepenuhnya ketika hayatnya masih ada. Penyair seolah-olah cuba berbicara dengan ibunya di pusara, walaupun menyedari bahawa komunikasi itu tidak lagi bermakna secara fizikal. Secara keseluruhannya, puisi ini membawa tema kasih sayang terhadap ibu, kehilangan, kerinduan dan penghargaan terhadap jasa ibu bapa. Ia juga memberi pengajaran kepada pembaca agar menghargai ibu bapa selagi mereka masih hidup. Kerana apabila mereka telah tiada, yang tinggal hanyalah kenangan dan rasa rindu yang tidak berpenghujung. Jadi, kesimpulan ringkas yang dapat dibuat, puisi ini merupakan luahan emosi seorang anak terhadap ibunya yang telah meninggal dunia, yang syarat dengan perasaan rindu, sedih dan penghargaan terhadap pengorbanan seorang ibu.
Baiklah, kita akan teruskan dengan kita punya kritikan yang pertama, iaitu kritikan sanjungan. Hadirin sekalian, kita mulakan dengan kritikan sanjungan, iaitu bentuk penghargaan terhadap keindahan karya. Fakta yang kita boleh dapat dalam ini adalah puisi ini sangat wajar disanjung kerana keupayaannya menyampaikan emosi yang mendalam melalui bahasa yang sederhana tetapi penuh makna. Contoh petikan yang berada dalam puisi Ke Makam Bonda ialah: aku datang membawa rindu yang tak tertanggung. Mari saya huraikan dengan lebih mendalam. Baris ini merupakan nadi kepada keseluruhan puisi. Kata datang menunjukkan satu pergerakan fizikal, tetapi sebenarnya membawa makna yang perjalanan emosi kita. Manakala frasa rindu yang tak tertanggung pula menggambarkan satu keadaan psikologi yang sangat berat. Rindu di sini bukan sekadar ingatan biasa, tetapi satu beban emosi yang menghimpit jiwa. Kehebatan Usman Awang terletak pada pemilihan diksi yang tepat. Selain itu, keupayaan menyampaikan emosi tanpa berlebihan. Dan yang terakhir, penggunaan bahasa yang mudah tetapi berkesan. Lebih menarik, baris ini bersifat universal, iaitu semua manusia tanpa mengira latar belakang boleh merasai emosi yang sama. Inilah yang menjadikan karya ini tinggi nilainya dalam sastra. Yang kedua, hadirin yang dihormati, kritikan teguran. Seterusnya, kita beralih kepada kritikan teguran. Fakta yang kita boleh ulas dalam kritikan teguran iaitu puisi ini boleh ditegur kerana terdapat kecenderungan pengulangan emosi yang sama tanpa perkembangan yang signifikan. Contoh petikan: aku menangis di pusaramu. Aku menangis lagi mengenang. Huraian mendalam yang kita dapat dalam ini adalah pengulangan frasa aku menangis. Saya ulang, aku menangis menunjukkan kesedihan yang mendalam. Namun dari sudut kritikan, ia boleh dianggap kurang variasi.
Dalam karya sastra yang baik, emosi biasanya berkembang. Sebagai contoh, dari sedih kepada reda, dari rindu kepada penghargaan, dari kehilangan kepada keinsafan. Namun, dalam petikan ini, emosi masih berada pada tahap yang sama, iaitu kesedihan. Ini boleh menyebabkan pembaca kurang merasai perkembangan cerita. Selain itu, emosi juga menjadi datar, dan akhir sekali kurangnya kejutan atau perubahan emosi. Walau bagaimanapun, tuturan ini bukan bermaksud karya ini lemah, tetapi sebagai satu ruang penambahbaikan agar karya menjadi lebih dinamik. Baiklah, para hadirin sekalian, kita akan ke slide yang seterusnya. Hadirin sekalian, kita akan terangkan tentang kritikan saranan. Kritikan saranan pula membawa kita kepada cadangan penambahbaikan. Fakta yang kita boleh ulas dalam karya ini adalah penulis disarankan pula membawa untuk memperincikan latar dan suasana bagi memperkukuhkan imajinasi pembaca. Contoh puisi yang kita boleh ambil dalam petikan ialah di sini aku berdiri di hadapanmu. Huraian mendalam yang kita dapat dalam ini, mari saya jelaskan. Baris ini dia menggambarkan sesuatu situasi, tetapi kalau kita tengok, dia tidak memberikan gambaran yang cukup jelas. Kita bayangkan, kita fikir, jika kita tambah unsur seperti angin yang bertiup perlahan. Saya ulang, angin yang bertiup perlahan. Seterusnya, daun yang gugur. Saya ulang, daun yang gugur. Dan yang terakhir, suasana senja yang suram. Saya ulang, suasana senja yang suram. Maka pembaca, kalau kita fikir, pembaca akan lebih mudah membayangkan sesuatu suasana. Seterusnya, lebih terlibat secara emosi.
akhir sekali lebih merasai kesedihan yang disampaikan. Dalam sastra, unsur latar bukan sekadar hiasan, tapi memainkan peranan yang penting dalam menguatkan emosi kita. Oleh itu, saranan ini bertujuan memperkayakan lagi kekuatan visual dan emosi dalam sesuatu puisi. Baiklah para hadirin yang dihormati sekalian, kita akan beransur pada kritikan yang seterusnya, iaitu kritikan pendekatan. Hadirin yang dihormati, seterusnya ialah kritikan pendekatan. Fakta yang kita boleh ulas dalam ini adalah puisi ini sesuai dianalisis menggunakan pendekatan kemanusiaan. Contoh petikan yang kita boleh ambil daripada puisi Kemakam Bonda ialah kasihmu ibu tiada bandingan. Huraian mendalam yang kita boleh tengok dalam baris puisi itu adalah baris ini dia menggambarkan kasih sayang seorang ibu yang tidak terhingga. Pendekatan kemanusiaan melihat karya sebagai cerminan kehidupan manusia, gambaran emosi sejagat, nilai moral yang dikongsi bersama. Dalam puisi ini, nilai yang diketengahkan ialah kasih sayang ibu, pengorbanan, dan akhir sekali penghargaan. Nilai-nilai ini tidak terikat kepada mana-mana budaya sahaja, tetapi bersifat sejagat. Oleh itu, pendekatan ini sangat sesuai kerana membantu kita memahami puisi ini sebagai satu pengalaman manusia yang universal. Baiklah, seterusnya saya akan beralih kepada kritikan sastra yang kelima, iaitu kritikan penganalisisan. Para hadirin sekalian yang dihormati dan disenangi, kini kita melihat kritikan penganalisisan. Fakta yang kita boleh ulas dalam kritikan ini adalah puisi ini dia menggunakan simbol makam sebagai lambang kehilangan yang kekal. Contoh petikan yang kita boleh ambil daripada puisi Kemakam Bonda adalah: di pusaramu sunyi aku berbicara. Huraian pusara ni di sini bukan sekadar tempat fizikal, tetapi simbol kepada perpisahan abadi, kenangan yang tidak dapat diulang, hubungan yang terputus secara fizikal. Kesunyian pula melambangkan kekosongan jiwa, kesedihan yang mendalam, dan akhir sekali komunikasi yang tidak lagi secara dua hal. Jadi analisis ini menunjukkan bahawa penulis menggunakan simbol untuk
bukan sekadar bercerita, tetapi ia menyampaikan falsafah kehidupan. Kritikan yang terakhir yang kita akan ulas pada hari ini adalah kritikan penilaian. Hadirin yang dihormati sekalian, akhir sekali ialah kritikan penilaian. Fakta yang kita boleh ambil adalah puisi ini merupakan karya yang berkualiti dan memberi kesan mendalam kepada pembaca. Contoh petikan yang kita boleh ambil adalah pengorbananmu tetap ku kenang sepanjang hayat. Huraian mendalam yang kita boleh ambil ialah baris ini dia menunjukkan penghargaan yang berpanjangan terhadap ibu. Dan kita dapat tengok dari, mari kita tengok dari sudut penilaian. Yang pertama, mesej jelas dan dapat mudah difahami. Yang kedua, emosi kuat dan menyentuh hati. Yang ketiga, nilai moralnya tinggi. Dan akhir sekali, relevan sepanjang zaman. Puisi ini bukan sahaja menyentuh perasaan, tetapi juga mendidik pembaca, dapat mendidik pembaca, mengingatkan tentang tanggungjawab terhadap ibu bapa, dan akhir sekali membentuk nilai kemanusiaan. Baiklah, para hadirin sekalian yang dihormati dan disegani, sebagai penutup, izinkan saya bertanya sekali lagi, apakah ada yang lebih berharga daripada kasih sayang seorang ibu? Apakah yang lebih berharga daripada kasih yang ibu telah beri sejak lahir lagi? Dan apakah yang mampu kita lakukan apabila ihsan itu telah tiada? Puisi Kemakam Bonda karya Usman Awang mengajar kita bahawa kasih sayang ibu tidak pernah hilang. Kenangan tidak akan pernah padam dalam ingatan, dan penghargaan akan sering datang terlambat. Melalui 6 kritikan sastra, kita dapat menghargai melalui sanjungan. Kita dapat memperbaiki melalui teguran. Kita dapat menambah baik melalui saranan. Kita dapat memahami melalui pendekatan. Kita dapat mendalami melalui penganalisian. Dan akhir sekali, kita dapat menilai melalui penilaian. Baiklah, akhir kata dari saya, walaupun saya hanya insan biasa, hargailah ibu kita selagi mereka masih ada di muka bumi ini. Kerana apabila mereka sudah tiada, yang tinggal hanyalah rindu yang tidak tertanggung. Itu sahaja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.